Ya bang? Saya seorang Saya seorang Sorry bang, kita dah tutup. Ramai bang, ramai lagi bang. Oh, dia orang last call tadi. Sekarang dah dekat pukul 7. Jadi kita last call tadi 6.30. Abang datang shop boleh? Saya nak makan hari ni bang. Dia sebab kita memang tutup pukul 7 bang. Minta maaf banyak. Awalnya tutup. Sebab kita baru je pembukaan ni 20 hari bulan 6 hari tu. Hari ni 27 hari bulan 6. Kita buka sampai pukul 7 je. Esok 28 hari bulan 6 baru kita buka sampai pukul 10 malam. Esok pula tu. Jom bang, saya bawa abang keluar dulu. Ui bang, ini macam betul-betul nak halau bang. Bukan halau sebab takut nanti customer tengok kita gaduh-gaduh nanti dia kata saya punya customer service tak bagus pula. Abang tahu kan kita baru buka kan? Kuala Lumpur Kopitiam ni kita baru buka. Ni milik Bumi Putra bang. Memang 100% halal bang. Bang Ijaz bang. Abang datang esok bang, minta maaf sangat bang. Tak boleh buat apa bang? Okay, tak apa bang. Sorry bang terima kasih lah bang bagi kerjasama. Tapi saya kena owner. Hah? Saya kena owner. Abang guna password saya kena owner? Saya kena owner. Oh, jap. Semua ready. Dia kena owner. Masuk bang, kena owner bang. Ha? Masuk. Sabar. Duduk bang. Abang kena owner duduk. Semua makanan. Dia kena owner. Cepat sikit. Dia kena owner. Laju sikit. Dia kena owner. Sabar bang. Okey. Dia tak tahu yang abang tahu owner. Okey. Salah. Okey, ni pun ada. Ui, banyak ya? Banyak bang. Okay, bang. Saya tak sempat order lagi. Tak apa bang. Abang kena owner kan? Sekejap. So yang ni abang ada roti kaya butter, roti peanut butter, mi goreng. Yang ni nasi itik. Nasi itik? Ni Zainal ni. Yang ni nyonya kari laksa untuk abang. Dan yang ni egg kari toast. Air pun saya bagi abang 3. Ada teh tarik, ada kopi O. Dan last sekali, teh 3 layer untuk abang. Okey. Tapi bang, saya seorang ni bang. Kalau ikutkan saya, kalau meja bang, ni muat salah saya bang. Saya masukkan lagi semua menu. Banyak menu bang. Cuma kita tak masukkan. Sebelum saya nak makan ni berapa? Kalau abang tak tanya harga pun memang harga dia berbaloi. Murah-murah je bang. Tapi, disebabkan abang kena owner. Free je bang. Serius lah. Free semua ni? Betul. Besok dapat lagi? Abang kena owner tak? Kenal. Okey. Nama owner siapa bang? Itulah, saya dah lama dah kenal dengan Encik Kuala Lumpur tu. Sorry? Encik Kuala Lumpur. Encik Kuala Lumpur? Saya panggil dia Encik Kuala Lumpur. Kuala Lumpur Kopitiam? Kuala Lumpur tu nama dia kan? Sebab kalau Kuala Lumpur tu bandar kan? Kuala Lumpur owner kan? Abang tambah encik je kat depan. So abang tak kenal pun owner? Serius abang? Bukan Encik Kuala Lumpur. Mati-mati saya ingat abang kenal owner bang. Tak ada bang. Ni Kuala Lumpur Kopitiam. Nama kedai bang. Nama Kopitiam kita. Oh, bukan Encik Kuala Lumpur lah? Bukan. Macam mana bang? 3 orang bawa pergi belakang. 3 orang bawa pergi belakang. Jumpa Encik Kuala Lumpur ke? Bukan. Memang abang kita memang kita dispose kat Kuala Lumpur.